Sempena musim perayaan Aidilfitri, Malaysia Airlines dan Firefly tampil dengan tawaran tambang tetap untuk laluan utama ke Malaysia Timur. Malaysia Airlines menetapkan tambang bermula RM339 ke Sarawak dan RM399 ke Sabah. Firefly pula menawarkan tambang lebih rendah dari RM298 ke Sarawak dan RM348 ke Sabah. Tempoh beli hingga 29 Mac 2026. Perjalanan 17 hingga 29 Mac 2026. Malaysia Aviation Group MAG dalam kenyataan berkata, tambang maksimum bagi menyokong inisiatif kerajaan juga telah ditetapkan dengan Malaysia Airlines menawarkan tambang maksimum RM569 manakala Firefly menetapkan RM548 bagi penerbangan antara 17 hingga 20 Mac 2026. Harga ini tidak termasuk cukai dan fee kerajaan. Malaysia Aviation Group akan meningkatkan kapasiti penerbangan domestik dengan lebih 2,700 penerbangan sepanjang Ramadan dan Aidilfitri 2026. Tujuannya memudahkan rakyat Malaysia pulang ke kampung halaman. Langkah ini selaras dengan komitmen untuk menghubungkan rakyat Malaysia dengan destinasi utama sambil menyokong program perjalanan perayaan kerajaan. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk tempah tiket anda sekarang.